Okey, jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, di sini ada sebuah Ego LC. Okey, Ego LC dengan brake yang tak menyala. Okey, ini saya tekan brake dan brake-nya tidaklah. Okey. Tidak menyala. Okey. Brake tak menyala. So, untuk hari ini saya akan tukar mentol brake. Okey. Saya akan tukar mentol brake. Dan ini adalah mentolnya. Saya dah beli tadi RM2 sahaja. Okey, RM2. Kalau nak beli belilah kat beg kuning pun ada. Okey, untuk tukar mentol motor ni, okey. Yang pertama sekali kenalah buka skru ni dan dia buka punya cover set ni. Penutup cover set tu. Okay. So nak kerja mudah, kita permudahkan dia. Okey. Okey. Tolak je. Macam tu. Dan tarik. Okey. Dia macam ni. Kemudian pusing. Pusing je dan keluarkan. Okey. Dia agak sempit. Dia agak sempit tengok tu. Mentol pun dah putih daripada jernih macam ni. Sekejap guys, tunjuk. Tapi dia agak sukar sedikit untuk dikeluarkan. Okey, mentol pun dah dikeluarkan. Kita buat perbandingan. Nah, ini yang baru, ini yang dah terbakar. Okey, ni. Okey, nak buka kepada korang yang belum pernah lah tukar mentol ni kan, nak buka ni, dia kena tekan ni, pegang elok-elok tekan. Okey, ni tekan, kemudian pusing. Dek, pegang jap. Pegang macam ni boleh? Tolong abah ni macam ni. Okey. Ni tekan, pusing. Kemudian okey, so kita tekan ni. Okey, boleh masuk dah. So saya akan cuba tekan brake. Tengok. Dah pun menyala dan saya akan start motor. Tengok nyala ke tak. Motor hidup dan mentol menyala, dan bila brake pun mentol pun menyala. Okey. Okey, sekarang kita akan pasang balik. Okey. Nak pasang balik tu susah sikit lah sebab ruang dia sempit sangat. Jadi, sekejap. Okey, ruang dia sempit sangat. Kena godek-godek sikit lah. Okey, dah pun masuk. Cari dia punya slot lah. Okey, tengok betul-betul. Okey, pastikan dia betul-betul masuk. Kemudian pusing. Okey, pusing. Pusing sikit. Okey, so dia tetap. So saya akan test sekali lagi. Okey. Saya akan test sekali lagi. Okey, lampu menyala. So tak ada masalah lah. Okey, lampu menyala. Tinggal letak yang ni. Okey, letak balik. Letak balik. Okey. 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 Masuk. Kemudian pasang balik lah seperti ni.
Okey. Siap sudahlah proses penukaran mentol untuk Ego LC. Okey, 2-3 minit je dah pun siap lah. Okey, jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, assalamualaikum.